Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua warga College Vocational Tawau, khususnya kepada anak-anak pelajar baru yang mendaftar pada hari semalam bermula 6 hari bulan. Dan pendaftaran kali ini agak unik dan buat pertama kalinya College Vocational Tawau melaksanakan pendaftaran secara online, di mana kesan daripada pandemik yang berlaku. Semoga dengan pendaftaran ini yang dilaksanakan oleh anak-anak pelajar secara online dapat membantu mengurangkan penularan pandemik ini. Okey, dan terima kasih kepada para waris kerana memberi kerjasama yang amat baik dalam proses pendaftaran secara online yang dilaksanakan oleh College Vocational Tawau. Untuk maklumat juga, pendaftaran secara online ini kita laksanakan memandangkan keadaan yang tidak mengizinkan. MKN telah memutuskan dan telah mengeluarkan arahan bermula daripada 3 April sehingga 16 April, Perintah Kawalan Pergerakan bagi daerah Tawau, itu yang menyebabkan pihak kolej mengambil tindakan segera dengan kebenaran dan kelulusan daripada pihak bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational untuk mengadakan pendaftaran secara online kepada semua pelajar baru. Dan kesan daripada itu juga, di sini pihak kolej ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua anak-anak pelajar kerana menerima tawaran sebagai pelajar College Vocational Tawau yang semestinya akan melahirkan lebih ramai tenaga mahir negara kita di suatu masa nanti. Sungguhnya bidang kemahiran ini di masa ini amat diperlukan oleh negara kita, dan bermula daripada saat ini dimohon semua anak-anak pelajar untuk sentiasa berhubung dengan koordinator kelas untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran secara online, PDPR, bahan pembelajaran seperti jadual waktu, modul pembelajaran dan sebagainya. Sentiasalah berhubung dengan koordinator kelas supaya dapat memudahkan pembelajaran anak-anak pelajar, khususnya yang baru. Jadi dengan itu juga di sini saya juga menjemput dan menyeru mana-mana lagi anak-anak pelajar yang masih di luar sana yang ingin belajar dalam bidang kemahiran, datanglah ke College Vocational Tawau. College Vocational Tawau sentiasa membuka pintu untuk anak-anak pelajar yang ingin dan minat dalam bidang kemahiran untuk datang bersama-sama dalam belajar dalam bidang kemahiran ini. Sungguhnya bidang kemahiran ini merupakan salah satu bidang yang menjadi tonggak kemajuan negara kita di masa akan datang. Dan akhir kata dari saya, jom masuk KV College Vocational Tawau, bagus Pak.